Cop, kejap. Saya nak tunjukkan satu aset yang naik lebih 100% dalam 3 tahun je. Masih lagi ada yang kata emas tak untung. Dalam dunia pelaburan 2026 yang penuh dengan ketidaktentuan ni, ada satu aset yang diam je tapi kerja dia kuat. Tu emas. Kita tengok fakta. Gobar 100 gram daripada Public Gold ni. Tahun 2022 sekitar RM26,800 je. Tahun 2025 dah pun mencecah RM58,200. Maknanya apa? Ianya naik lebih 117% dalam masa 3 tahun je tau. Ini bukan angka biasa. Kalau kita kira purata kenaikan dia, lebih kurang 39% setahun. Bandingkan dengan amanah saham Bumiputra atau tabung haji. Dividen mereka biasanya bawah 2 digit je. Tapi ini bukan sekadar cerita untung tau. Ini cerita lindungi nilai duit. Hari ni kita pegang RM10,000, 5 hingga 10 tahun lagi, nilai RM10,000 tu dah pun susut. Tapi kalau tukar kepada emas, nilai tu dikunci. Tak dimakan inflasi. Diiktiraf pula satu dunia. Emas ni tak perlukan janji bank. Tak bergantung pada ekonomi negara. Dan nilai dia ada pada berat dan keturunannya. Bayangkan pegang 100 gram emas di tangan macam ni. Bukan sekadar cantik, tapi itu sebenarnya simpanan masa depan anak. Dana kecemasan kita. Backup plan kalau ekonomi jatuh. Inilah aset sebenar. Soalan dia sekarang bukan emas naik ke tak. Soalan sebenarnya adalah berapa lama lagi anda nak biarkan duit anda susut nilai. Jom, mulakan simpan sekarang walaupun kecil, walaupun serendah RM100. Kalau nak saya bantu tunjukkan cara simpan emas step by step melalui Public Gold, boleh isi borang yang saya sediakan. Saya akan guide sampai faham. Kita bukan kejar cepat kaya. Kita bina kekayaan yang tahan lama. Jom. Emas, pasport kekayaan kita semua.